akan review berkenaan dengan Android TV ataupun Google TV. Tapi ini bukan TV box, tapi ialah TV. TV ni bermaksud TV macam mana yang sepatutnya korang beli. Okey, di sini aku bagi tahu beberapa tips yang sesuai untuk korang beli pada 11.11 ini, guys. Jangan lepaskan peluang pada 11.11 ini. Lagi-lagi kalau korang berada di kawasan Semenanjung Malaysia. Cuma kalau Sabah Sarawak tu agak limited lah untuk beli TV ini, sebab shipping tu agak keras sikit lah untuk shipping ke Sabah atau Sarawak atau Labuan. So, kita continue balik untuk korang beli jenis TV macam mana. First kali, tengok kepada ruangan yang korang ingin letak TV. Kalau contoh ruangan itu dalam macam 10 kaki kali 10 kaki. Jadi sesuai untuk korang pasang TV range 50 inch sampai 60 inch. Tapi kalau korang punya ruang lebih besar daripada tu, 12 kaki kali 15 kaki itu, mungkin sesuai lah untuk korang pasang TV sampai 65 inch gitu.